Hi guys, so this is Aisyah before sunat. Semangatlah kamu. Aisyah bagus kan? Aisyah baguslah. This is last video of Aisyah before she sunat. Straight je sampai traffic light tu, straight lagi. Okay. Hai kawan-kawan. Hari ini saya genap 5 bulan dan saya sunat. Tak tahu pula boleh sunat lagi awal sebab kita first clinic yang kita jumpa tu dia kata 3 bulan ke atas baru sunat. Kalau ikutkan sebulan 2 bulan kot macam tu, kita nak terus je sunat sebab senang nak jaga kan. Kita pun duduk rumah. Tapi kita tengok poster tu lah, dia kata 3 bulan ke atas. So kita tunggulah 3 bulan. Lepas tu tiba-tiba klinik tu macam jumpa klinik lain. Dia kata seawal sebulan dah boleh sunat dah. Kita macam lah, kita pergi klinik yang kita baru survey ni dekat Kota Masai, tapi dekat depan sana. Tapi nama dia Ausena, tak tahu lah, tapi straight. Sekejap lagi akan belok kiri. So kita akan pergi ke klinik itu. Nice. Jumpa sekejap lagi di klinik pula. Tunggu detik. Okey je kan? Okey je. Nampaknya nombor dia. Tunggu doktor panggil balik. Mesti bawa. Okey, selamat beresin besok sembilan. Aisyah dan sunat. Aisyah tengok tu. Senyap. So saya tak tahu lah, dia macam dekat poster dia promote dekat tu dia kata 45, tapi RM60, standby-an RM60 tu. Sombong dia. Sejak pertama dia. It's a wrap. Tidur dah guys. Penat tau sunat. Kita jalan-jalan banyak dah. So masa tu balik. So that's all. Vlog penyunatan Aisyah. Ada sikit. Cute. Okay, mari kita cerita sikit pasal si cerita. Tak adalah. Tapi tadi dia suruh bagi gambar kan. Macam banyak sangat gambar comel-comel nak letak. So kita orang selfie on the spot dekat klinik tu. Terlalu banyak gambar comel untuk dipilih. Untuk gambar pagi tadi semua gegar-gegar ataupun dia tengah isap puting. Jadi kita tak nak gambar yang dia ada puting. Macam, faham tak? Gambar ni akan kekal kan. So kita ambil gambar selfie terus on the spot. Sekejap. Okay, so okay lah walaupun RM60 mungkin dia punya ni kan masih ada frame. Tapi yalah, dekat dalam poster tu actually kalau dekat IG tak kisah pula. Tapi tidur dah baby girls.